Share kena call Family Mart untuk tanya dia, boleh tak kalau share dengan Mat kahwin pada usia muda? Kahwin usia muda aku lepas ni dah. Day. Hello. Hello. Assalamualaikum. Salam. Ni Share ni. Ya saya. Share ada nak cakap something. Ya. Hello. Nak tanya pendapat. Ya. Pendapatan. Ya, boleh ke? Tanya. Share nak tanya sebab Share rasa macam Share dah kenal Mat ni sekejap je, tapi Share rasa selesa juga dengan dia. Ya, dia saya rasa selesa tu dia tilam ke bantal. Dah maksud Share, cara Share berkenalan dengan dia lah. Boleh tak Share nak tanya? Dah kenal dah. Nak kenal apa lagi? Share nak tanya, boleh tak? Saya nak kongsi apa tu? Share ni kongsi bukan? Share nak tanya Abah. Ya. Tapi Abah jangan marah tau. Tak marah. Share nak tanya kalau Abah okey tak kalau Share dengan Mat kahwin di usia muda? Kahwin? Apa kahwin umur 19? Dia dah lewat dah tu. Lepas tu boleh lah ni. Dah, sekarang ni dah lewat dah. Abah kahwin umur 19. Dia umur 21 belum kahwin lagi. Yang ini abah tak suka tu. Kira lewat lah ni. Lewat dah. Kalau boleh percepatkan lagi. Abah, Ya. setuju tak kalau Share dengan Mat? Setuju tak kalau share dengan Mak? Ya. Kalau share dengan Mak, kalau Mak setuju, abah setuju. Okey Abah, thank you. Tu je. Welcome. Bye-bye. Bye-bye.